Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother and sister. Hashtag kita hashtag cari jaga kereta. Ya, sekarang contoh. Hari ni kita ada contoh apa itu Pro 2 Viva check light dia menyala. So, owner dia kata dia memang sebut polok-polok itu. Dengar tu. Dia menempur-nempur. So, cara dia adalah dengan menggunakan scanner untuk kita mengenal pasti punca dia. So, kejap aku pasang dulu scanner, nanti aku tunjuk punca dia, ya. Okey, kat sini suspek dia adalah disebabkan oleh front oxygen sensor heater signal. Mana sensor oxygen sensor dia mengalami signal yang agak tinggi lah. Mungkin exhaust tersumbat ke kenapa ke, ataupun mungkin sensor oxygen sensor tu sendiri ataupun wire. So kat situ ada 3 benda yang kau akan pilih. Dan selain pada tu, suspek yang biasa dikenali ni suspek ni suspek. Ni kalau kau orang nak main pakai modal, jawapan dia suspek, kau orang kena beli coil satu, beli plug satu, beli oxygen sensor. So 3 barang ni tak mahal mana. Yang ni 100 RM10. So kat sini RM210 kau orang ada modal kalau kau orang nak pakai trial and error. Tapi untuk mengelakkan sakit kepala trial and error, kau orang boleh pakai benda ni. Harga dia bawah RM1,000 tapi boleh digunakan untuk menghilangkan sakit kepala. Jadi good luck brother and sister, selamat menservis kenderaan. Kalau kau orang nak cari benda ni ada, memang ada, aku akan letak link untuk kau orang membeli nanti. Good luck brother and sister.